Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Tah hari ini. Okey, hari ini Cik Tah nak berkongsi resepi lepak pisang. Lepak pisang cara orang utara. Cara mana mak Cik Tah duk share sebelum-sebelum ni nah. Okey, lepas tu mak Cik Tah nak tunjuk bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu. Okey, mula-mula Cik Tah ada tepung gandum 80 gram. Lepas tu Cik Tah ada 20 gram tepung beras. Lepas tu Cik Tah ada 600 gram pisang berangan. Lepas tu sedikit daun pisang lah. Lepas tu sagu. Sagu Cik Tah ambil 20 gram. Ni sagu ni Cik Tah dah rendam dah. Lepas tu nyok. Nyok parut nyok putih saja Cik Tah ambil 50 gram. Lepas tu ni gula putih Cik Tah ambil 30 gram. Lepas tu Cik Tah nak guna sedikit garam. Sekali Cik Tah nak bubuh dalam adunan kita tu nah. Okey, proses mula-mula Cik Tah nak lecek dulu pisang ni nah. Okey, kita kupas macam biasa, macam kupas pisang, macam kita nak makan tu. Okey, selalunya bukan pasal apa Cik Tah berkongsi pisang berangan. Sebab apa? Arwah mak Cik Tah kalau dia nak buat lepak pisang, dia akan buat dengan pisang berangan. Kan. Tapi kalau nak ikut resepi tu pisang apa pun boleh kan. Pisang apa boleh. Janji pisang yang ranum. Yang ranum. Ranum kan. Dia kena ambil pisang ranum. Kalau kata tak ranum pun bukan kata tak boleh. Boleh. Semua tu janji rasa pisang sahaja nah. Jangan duk pergi ambil pisang hutan. Sudahlah nak kata bagi biji belambuk. Jenuh kita duk kotes pula satu-satu duk buang biji tu nah. Okey. Lepas tu tunggu Cik Tah nak habis. Nak buang kulit ni. Okey, dan seterusnya ni Cik Tah dah kupas dia dah. Okey, dan seterusnya kita lenyek dia. Okey, lenyek dia kalau cara arwah mak Cik Tah buat, dia tak bagi halus. Dia agak-agak bagi pecah aja pasal Cik Tah biasa tanya. Cik Tah tanya tu mak tu tak hancur ni. Dia kata jangan bagi halus ke semua. Sekali kita nak makan, nak kokoh dia tu tak berasa sangat rasa pisang tu. Kita mau bagi dia ada sikit rasa isi pisang tu. Jangan bagi sampai dia hancur lebok tu nak Tata bagi. Okey. Okey, dah, sudah. Jangan terlampau hancur sangat Ingat pesan Cik Tah kalau kata kita nak makan tu, kita nak rasa macam pisang, janganlah pergi duk bubuh satu-satu tu lagu tu. Pulak tak pergi duk cincang dengan pisang. Dia tak maulah. Okey, lepas tu Cik Tah nak cerita sikit. Pasal apa yang kita kena buat dengan pisang ranum ni? Pisang kalau tak ranum, dia tak mengandungi ayak banyak. Lepas tu kita nak kena masuk ayak, jadi dia tak mau. Mak Cik Tah pakai ayak dia lembab dia daripada pisang ni sahaja. Mak Cik Tah tak masuk ayak, tak akan masuk santan, tak akan masuk ayak kapuk. Okey. Lepas tu kita campur ke semua. Tepung beras, tepung gandum. Okey. Dia tepung ni jangan terlampau banyak sangat. Kita tak mau lepak pisang kita ni duk berasa tepung. Kita nak dia rasa pisang. Okey, lepas tu tunggu Cik Tah nak perata dia sana. Okey, dah sebati dah Cik Tah akan masuk nyok. Nyok ni nak cerita bagi kalau dapat nyok kulit hijau tu, nyok muda orang panggil. Nyok muda tu Allah ya Allah sedap lah nak cerita bagi. Kan dia kita kata dia tak merampah sangat. Dulu kalau mak Cik Tah nak buat ni, pi cari nyok kulit hijau, omong arwah cik tu, lepas tu kukuk pula baru nak boleh buat, nak cerita bagi lah. Okey, lepas tu kita masuk sagu sekali dalam ni. Kalau boleh anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah rendam dulu Selagi ikut kita duk makan dia berbiji pula kan. Okey, lepas tu Cik Tah akan masuk sedikit garam. Garam ni janganlah banyak sangat. Bukannya lepak pisang rasa masin. Kita nak bagi dia naik lemak. Lemak tu daripada mana? Tak bubuh santan pun. Daripada nyok tu. Lepas tu daripada pisang ni dia manis-manis sikit. Lepas tu kita masuk garam sikit. InsyaAllah dengan izin Allah. Lemak mai nak cerita bagi nak. Okey. Lepas tu Cik Tah akan kucai dia bagi sebati nak. Alhamdulillah, tu dia kita dapat kejadian dia. Tak lembut, tak keras nak cerita bagi
Pulak tu nak abang bagi tu kita nampak berbiji-biji pisang tu. Bukan biji pisang, isi pisang tu dia jadi besar-besar. Nah, kita nampak dia tak lumat terus. Nah, nampak nak sahabat-sahabat tu. Cameraman fokus dekat lagi. Mesti nampak punya. Okey, lepas tu kita ambil daun pisang. Daun pisang ni kita dah layak, kita dah lap dah apa semua tadi. Sebab apa daun pisang kita ni jadi hitam? Sebab apa kita layak tu terlampau lama. Kalau kata nak layak, nak bagi jadi hijau elok tu, jangan lama sangat, sekali lalu. Nah. Okey, lepas tu kita sapu minyak sikit. Tujuan dia arwah mak cipta kata dan apa ni birah cipta kata tak mau bagi melekat. Nah. Okey, lepas tu cipta tak mau buang banyak pasal kita punya daun pisang ni taklah besar sangat. Kita suka yang comel-comel tu. Okey, cara lipatan dia ke depan ni macam tu. Yang ni bagi tinggi sikit. Yang belakang ni bagi tinggi sikit. Nah, nak sahabat-sahabat kita. Lepas tu bila kita gulung kita tutup yang tu dulu. Lepas tu kita tutup ni. Okey. Kita jangan buat terlampau padat sangat. Bukan pasal apa sehari ni dia nak mengembang. Okey, lepas tu kita nak bagi tutup elok. Pasak dia sikit dalam ni. Sebab apa kita nak bagi dia rancang masuk pi ke dalam tu bagi elok. Elok. Kalau kata tak mau yang besar panjang lagu ni boleh gunting lah. Okey, untuk kali kedua masuk banyak mana. Kalau kata 1 camca ni cukup untuk 1 camca ni. Nah, kalau kata 2 masuk 2 kali. Kita ke depan sikit yang tu. Nah, bagi samalah. Okey, betul kita lipat claim dia. Okey. Macam tu. Okey. Lipat ni. Kalau kata panjang tadi kita boleh gunting. Tu dia. Nah. Okey, lepas tu anak-anak, sahabat-sahabat cipta tunggu sat. Cipta nak nak balut dia sampai kata habis nah. Tunggu sat nah. Allahuakbar makanya. Alhamdulillah. Siap dah cipta lipat. Lepas tu ayak pun cipta letak siap-siap. Kita nak buat kerja lagu Pantas Liga. Kan? Okey, lepas tu ayak dah mendidih dah. Okey, lama mana kita nak kukuh ni? Okey, kita akan kukuh dah sebab apa? Kita dah masuk sagu. Sagu tu dia perlu masa sikit lah. Kan? Dia nak kembang tu. Okey, kita ambil masa 25 minit dengan api yang sedang-sedang sahaja. Jangan duk duk buat tu, janganlah, kesian kat dia. Sehari hak ni tak masuk, koyuk berlubang. Nah, lepas tu kita tunggu 25 minit. Alhamdulillah, cukup dah 25 minit. Cipta katuk api. Nah, cipta katuk api. Lepas tu cipta nak angkat. Tu dia. Lepas tu, apa kita kena buat? Kita kena sejukkan dia dulu. Okey, lepas tu tunggu sat. Cipta nak pendingin dia sat. Nah, lepas tu sat lagi baru cipta nak bagi tuan terus. Nah, tunggu sat. Wangi. Alhamdulillah, siap dah lepat pisang cipta. Nah, lepas tu ni dah sejuk dah, cipta pergi pendingin dia tak sat ni. Lepas tu mak cipta nak try buka tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Nampak tak dia duk berbayang isi pisang tu. Ni pun tak berapa nak sejuk baik lagi. Kalau kata sejuk ni insya-Allah dia tak ada belengah-belengah ni nak saya bagi. Lepas tu cipta nak bagi tahu sikit lagi. Kalau kata anak-anak, sahabat-sahabat cipta yang mana menega tu, atas pengalaman yang cipta duk tengok, masa arwah mak cipta dulu pun duk menega juga benda ni. Dia selepas kukuh tu, selepas sejuk tu, mak akan bungkus balik nak bagi elok. Nah. Okey. Lepas tu satu lagi cipta nak peringat masa kita claim tadi tu. Kena betul-betul. Kalau kata kita buat sekali saja claim nak saya bagi, dia pecah perut, dia belengah habis ni. Ni. Alhamdulillah cipta punya semua elok. Sebab apa cipta claim 3 kali. Nah, insya-Allah sahabat-sahabat anak-anak cipta. Lepas tu dengan ukuran yang cipta bagi ni ngam-ngam dengan manis dia, dengan lemak naik masin dia. Tu lepas tu dengan kita rasa sagu dia, dengan nyok dia. Tapi anda kata anak-anak, sahabat-sahabat cipta yang mana tak mau manis,
tak payah bergula. Nah. Okey, yang mana nak manis sikit? Okey, penaik sikit jadi 50 gram. InsyaAllah boleh. Nah, okey, lepas tu macam nyok dengan sagu tu, kalau resipi kita mesti kena ada. Nah, okey, lepas tu Cik Tuan ni tak sanggup-sanggup dah duk terlayak liuk. Sedap tak sanggup. Lepas tu sekian daripada Cik Tuan hingga kita bertemu lagi. Lepas tu jangan lupa share, like, subscribe channel Cik Tana. Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.